Masuk wak gitu tak? Jebar dulu Tok Imam. Nah. Tok Imam. Nah. Aduh lah, kalau JKK tak tahu tak ada. Jadi apabila antara suami isteri sudah hilang bermusuhan, seperti saling bermusuhan seperti ini, maka Islam mengatur jalan keluar dari suasana hidup saling bermusuhan tersebut ialah perceraian. Jadi perceraian juga membawa kebaikan. Jangan kata perceraian adalah satu benda yang buruk, bukan. Cuma benda halal yang Allah tidak suka. Inna abghadal halali indallah at-talaq atau kama qala. Benda halal yang Allah tak suka itu bercerai. Tapi dia halal. Talak adalah melepaskan ikatan antara suami isteri kerana suami telah menyatakan dengan ucapan yang jelas ataupun sindiran. Hendaklah diketahui bahawasanya perceraian itu mubah, yang ini boleh. Tetapi perceraian itu adalah mubah yang paling dibenci, iaitu perkara harus yang sangat dibenci oleh Allah Ta'ala. Perceraian ini boleh dilaksanakan bila memang kerana terpaksa, seperti didapati isterinya buruk budi pekerti, terbuat serong sehingga dikhawatirkan akan menurun kepada anak-anaknya. Maka bila tidak ada alasan yang dibenarkan agama, perceraian ini dilarang kerana menyakitkan hati orang lain dengan tanpa perkara yang baik. Sebab apa dia panggil tolak? Tolak tu lah. Tolak bahasa Arab, bahasa Melayu makna melepaskan ataupun membuka ikatan. Kena dah lah, sebab kahwin tu dia panggil akad. Aqdun ain qaf dal aqdun, akad nikah. Mendak pergi majlis akad nikah malam. Kan kata akad kan. Akad tu mana? Akad tu aqdun. Nampak? Maknanya ikatan atau simpulan. Ni tali jatang, ni tali tina. Nampak? Gang dekat ni sipu ikat. Sipu gini dia panggil akad. Tolak ni buka balik tali. Jadi hak tina suku, hak jatang suku pula hidup. Nampak? Ni duda, hak ni janda. Tu tolak maknanya buka balik sipu. Akad ikat. Akdung tu akad. Akad mana ikat atau sipu. Daripada akdung itu akidah. Nampak? Akidah maknanya simpulan iman. Kita sipu, jangan awi terbuka. Jadi talak maknanya lepaskan balik ikatan nikah. Dia boleh lepas. Jadi lepaslah isteri itu daripada ikatan perkahwinan, sama ada dengan lapah yang jelas ataupun sindiran. Sebab tu talak dia terbagi dua. Yang pertama dipanggil talak soreh. Yang kedua talak kinayah. Soreh makna jelas. Aku talak akan dikau. Engkau telah pun tertalak. Nampak? Soreh, kinayah ni sindir. Bila kinayah, dia wajib kena ada niat. Barulah jatuh talak. Lapas kinayah ni, dia akan terang lah balik. Tapi itu terang dulu sikit. Lapas kinayah ialah lapas yang boleh dengan dua makna. Makna talak pun boleh, makna tak talak pun boleh. Jadi bila dua makna, tak tahu mana nak pakai makna. Maka berhajat kepada niat. Betul panggil kinayah. Contohnya, engkau pergi balik ke rumah ibumu. Boleh dengan makna cerai, boleh dengan makna balik rehat dulu. Pasal nak beki rumah. Boleh tak? Jadi oleh tahu, dia boleh kata jatuh talak, tak boleh kata. Sebab makna banyak ni. Sebab tu dia hajat pada niat. Nampak? Jadi lapah kinayah kena niat. Niat masa mana? Masa lapah. Lepas lapah baru niat, tak jadi. Lapah pukul 7 di balik rumah makmu. Pukul 7:30 baru niat dalam hati. Niat cerah tadi lapah. Jatuh. Dia nak niat masa lapah. Faham tak? Tak apa tu.
Firman Allah Ta'ala, wallati taqafuna nusyuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhunna. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari jalan untuk menyusahkannya. Mana gini? Dia salah cetak ni. Dia tertinggal terjemah ni. Wallati takhafuna nusyuzahunna. Terjemahnya berbunyi, dan isteri-isteri yang kamu takut mereka itu menjadi nusyuz, yakni derhaka, fa'izuhunna, hendaklah kamu nasihat mereka supaya menjadi baik. Nampak derhaka, nasihat. Jangan lepuk lalu, kita lepuk lalu. Nampak? Silap dia kan takung jet atas kok. Nyanda bini atas mesennya. Ada juga jenis gitu, jenis jahat. Dan nak minta anak orang molek bergaluh. Mari minta masa ngisik. Assalamualaikum. Buah batu. Wak ngasa biar orang tengok selalu perangai. Nak pandai dia panggil drama swasta. Kalau kita backend sanggup buat backend masa minta nak orang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak benda? Nak tengok anak wajib. Baru orang tengok, backend nak. Asal biar baru tu. Ni time boleh ni buat backend, time nak minta ni buat wallet. Dak drama swasta. Drama swasta tu, drama swasta kan pelebong. Dalam drama nyanda di berabuh ni. Dalam drama. Nampak? Tubik habis berlakon drama, tubik balik daripada pak penggambaran, on dekat tu lah. Jangan jadi drama gitu. Apa yang mungkin masa risik anak orang pun cakap molek. Mu bersopang satu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nampak? Siap patung ni. Lengah sungguh membawa beg. Ada anak waktu beg. Dan ni orang jadi siapa gitu semua. Bila boleh kapuk kapak ni jahat ni, jenis bapak pangang. Tak kira apa-apa pun. Kena ke kita sendiri pun tak kira tau. Jenis bapak pangang, tak kerti bahasa. Allah kata kalau nak pegang molek, nak lepas molek. Jangan buat taekwondo gitu. Mu tangan gaus ming bahang muka dia. Takkan padang tangan duk main kayu panjang moi. Bukan tangan naik surat. Tangan berkutuk ali khaping je pam musim belipak bini. Tak kena gitu. Doa lalu. Nak gacoh ajak abang dia. Sama datang. Aku rasa nak faham ni tapi mu puang. Mu kabur abang mu. Main sini. Baru tu. Ke mana? Yang termeng ni bahang puang. Kapuk. Andulah. Ni fa'izuhunna. Dalil lakah Quran ni. Marah dulu, nasihat dulu, baca hadis dulu, bercerita ke dia dulu, hukum hakam tak baik buat gini. Tak molek ni, salah ni, dosa ni. Tak dengar orang ngajar nu kata, kata waktu dulu, nasihat. Awak jadi isteri, awak kena ikut kata saya. Saya AA, saya BB hak saya suruh buat dosa baru awak tak payah ikut. Kena khabar gitu. Orang puang atak ni tak mengaji. Ni kira tengok orang belaki nak belaki. Tak tahu ke hukum. Sebelum nak menikah, belajar dulu. Benda hak mu sebagai isteri lagi. Dan hak suami yang mu kena tanggung. Baru nikah. Dengar dulu hadis-hadis bak deraka, bak kena azab, cerita Isra' Mi'raj. Baru nikah. Ni bahasa galak kata. Tengok orang belaki nak belaki, tak tahu benda. Bila suami suruh benda dia lawang. Pasal apa? Pasal saya tak dengar pun. Dia ingat ke tak apa lawang? Dia ingat tak apa. Pasal saya tengok dalam drama lawang. Titak dia drama. Bukan dengar orang ngejar, lepas tu dia lawang. Dalil lawang. Walaupun tok laki kita tak rok cetong. Gaji kenyek kita kontraktor 55,000. Laki kita konduktor 500,500. Dalil lawang pasal dia suami. Orang berat kalau kita kena taat belaka hang gitu Dah kalau gitu gua ni dah asal nikah. Kalau tak mau taat asal nikah duduk seorang. Tubik dah khabar siapa-siapa. Dah tu kita nak anak, dah beli anak kambing. Ni nak nikah tapi nak lawang.
Ingat orang puan.